Sebab beg Merdeka kita yang beg nombor 3 ni, dia tengah ada promosi kawan-kawan sekalian ya. Sebab promosi asal sebenarnya adalah RM200 ya. Tetapi dalam beg kuning itu berharga berapa? Ya Allah, murahnya. Betul ke 148? Oh, wow. Saya lupa nak announce rupanya. Kawan-kawan sekalian, Sebenarnya apa? Kita tengah berlaku happy hour. Ya Allah, kenapa moderator tak remind saya? Diam-diam sebenarnya kita tengah berlaku happy hour ya. Untuk beg 1, 2 dan 3 ya. Beg 1, 2 dan 3 lebih kurang 11 minit lagi. Patutlah harga tengah menjunam. Okey, kawan-kawan sekalian, siapa yang ada parut jerawat tadi dan juga jeragat dan kulitnya sensitif, ambillah beg nombor 3 kerana apa? Harga asal sepatutnya adalah RM200. Tetapi sekarang ni tengah happy hour. Lagi 11 minit, harganya menjunam jatuh RM148 sahaja. Fatih, Miss Adiba, alhamdulillah sekarang skin saya makin better guna acne ceramide cleanser, sunscreen chemical dan juga strawberry serum. Alhamdulillah, happy saya dengar. Ya Allah, terima kasih. Tiara, comel lah rambut Miss Adibah. Terima kasih. Sebab saya ada syuting pagi tadi dengan Astro. Jadi, saya... Okey, boleh. Okey, kawan-kawan sekalian, kalau you all nak phone call dengan saya untuk dapat consultation secara langsung, anda boleh saja pergi dekat DM account profile ini dan drop anda punya nombor telefon, kata saya nak call untuk di-consult. Sebab bukan apa, bukan itu saja, kita akan dapat sign sekali consultation Sesiapa yang berjaya saya call untuk dapat consultation, saya akan bagi buku macam YB Said Saddiq, ke hulu ke hilir lah bawa buku. Dalam buku ini kawan-kawan, saya ada bagi signature secara percuma. Dah lah dapat call, dapat live consultation, dapat juga ni adalah sign mereka. Bagi I seronok lah sebab I pun ada satu. Sebab I pun ada sentimental value dekat buku ni. Excuse me. Setiap kali solat, I guna cleansing balm and acne cleanser. Now, I kurangkan pakai malam je dah okey sikit. Alhamdulillah, happy to hear that. Okey, The Raw Super Serum sesuai ke orang yang tak pernah guna retinoid? Jawapan saya boleh. Cuma Hanim kena buat sedikit introduction dekat kulit. Maksudnya, bila dah dapat super serum tu, letak kat belakang telinga dulu for 24 hours. Kalau tak ada apa-apa reaction, boleh pakai pada muka. Cuma, untuk pakai super serum untuk mereka yang tak pernah pakai retinoid, 1 minggu yang pertama tu, buat selang-seli. Malam ni pakai, malam esok cuti, following night pakai, following night cuti. Lepas tu pakai balik. Buat selang-seli. Andai kata 1 minggu tu skin boleh terima dengan baik, makanya bolehlah pakai setiap hari. Okey.